Woi, finally aku dapat view yang terbaik, woi. Perfect cone. Misi aku kali ini merentas 7 negara zon merah paling berbahaya kat dunia di Amerika Latin. Sekarang, aku di Nicaragua. Ini sambungan dari video lepas. Okay, we start from here. Here? No, yeah. To the jungle. Tahu-tahu aku dah ada atas kayak. So, perjalanan aku kena rentas ni sampai sana baru masuk hutan. View kat sini dah paling lawa aku rasa. Sana. Sorry lupa. Sini concession. Just aku nak beritahu yang aku underestimate benda ni. Panjang lagi perjalanan ni. Ini aku duduk tercari-cari tadi. Ini Rio Istian, kawasan wetland air tawar Pulau Ometepe, Nicaragua. Di luar sana, tasik Nicaragua terbuka luas. Angin kuat, air bergerak dan horizon nampak macam laut. Sebaik masuk ke kawasan wetland ni, suasana terus berubah. Air menjadi lebih tenang, laluan semakin sempit dan kawasan menjadi lebih terlindung. Rio Istian terletak di bahagian tengah pulau, di kawasan rendah yang menyambungkan dua gunung berapi iaitu Conception dan Maderas. Dan Rio Istian berada di tengah-tengah pinggang dia. Bahagian tengahnya lebih sempit, lebih rendah dan lebih rata. Sebab tu air di tasik Nicaragua bergerak dengan lebih perlahan di kawasan ni. Bila air perlahan, sedimen mudah mendap, tumbuhan air berkembang dan ikan kecil pun terlindung. Bila sistem kecil macam ni hidup, fauna pun datang. Burung air datang mencari makan. Caiman boleh muncul di kawasan tepi air yang tenang. Iguana bergerak di celah-celah vegetasi. Turtle pula menggunakan kawasan air perlahan dan tebing yang lebih terlindung. Proses inilah yang membentuk wetland Rio Istian. Karakter tempatnya lebih kepada wetland air tawar berbanding sungai yang deras. Oi, kau ingat tak yang aku cerita tadi sepanjang perjalanan aku ke sini tu, banyak gila kuda liar kan? Aku tengok ni. Aku dalam sungai yang tak mana-mana ni, ada kuda liar tengah makan. Bukan seekor. Tu. Seekor lagi kuda liar. Kat sini aku nampak aku macam lembu dah. Aku jakun sebab aku tak pernah nampak kuda meliar macam ni. Tak tahu pula ada kuda liar kat sungai. Woi, finally aku dapat view yang terbaik, woi. Akhirnya aku dapat perfect cone. Inilah dia part yang paling susah. Aku nak kena merentas ni untuk balik. Aku ada 3 km lagi. Sampai tangan tak rasa apa dah. Selesai. Okay Franklin, thank you so much. Aku baru balik pada mengayak. Aku nak cakap satu je. 4 jam, hampir 4 jam. Sumpah lama siap. Dia cakap nak sampai tu 4 km kata tak. Aku baru pergi tu 4, balik 4. Aku punya kebas tangan aku sampai sekarang tak hilang lagi ni. Cukuplah setengah jam untuk rekreasi. Hampir 4 jam bukan rekreasi. Ini Olimpik punya training nama dia. Sambung next video.